Step ketiga yang anda perlu tahu selepas menjalani ujian psikologi. Apa khabar semua? Hari ini saya nak cerita tentang exam-exam yang anda perlu lalui untuk memasuki penjawat awam, terutamanya pada skim PTD ini. Untuk yang pertama, kita ada ujian psikometrik, iaitu dilaksanakan secara online. Ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu pengetahuan am, iaitu bahasa Melayu. Yang kedua iaitu pemahaman bahasa Inggeris. Yang ketiga iaitu daya menyelesaikan masalah, iaitu matematik. Ujian PSEE ini dilakukan dalam tempoh 1 hari sahaja dan setiap sesi terbahagi kepada 1 jam sahaja. Yang kedua iaitu ujian PAC atau lebih dikenali sebagai Professional Assessment Center. Ujian ini juga dilaksanakan dalam tempoh 1 hari sahaja, bermula dengan taklimat, penulisan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, pengucapan awam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan akhir sekali perbincangan kumpulan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ujian yang ketiga pula iaitu UKJK atau lebih dikenali sebagai Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan. Untuk first, dia akan test BMI korang. Yang kedua iaitu bangun tubi selama 1 minit. Yang ketiga iaitu duduk dan jangkau. Keempat iaitu ujian genggaman tangan. Yang kelima iaitu larian ulang alik 20 meter. Dan akhir sekali iaitu 2.4 km. Seterusnya iaitu ujian psikologi yang korang baru lepas jawab, iaitu sebanyak 564 set soalan. So korang kena jawab tu dalam masa 1 hari sahaja. Tu korang dah lepas, so selesai. Yang kelima iaitu proses temuduga, iaitu korang kena pergi dekat mana-mana cawangan SPA untuk proses temuduga secara bersemuka dan one-on-one. Dan akhir sekali korang kena pergi program Diploma Pasca Siswaza, iaitu DPA, di Intan selama 9 ataupun 10 bulan. Dekat situ korang akan belajar tentang sistem pentadbiran negara dan segalanya berkaitan dengan bidang-bidang tugas yang PTD ada. Jadi setelah kesemua 6 ujian ataupun saringan ini anda telah tempuhi dengan jayanya, dengan ini anda barulah dilantik sebagai pegawai tadbir diplomatik grade M9. Sekiranya korang nak tahu bila tarikh exam seterusnya akan dilaksanakan, komen nak tahu dalam video ini dan kita akan keluar dalam video seterusnya. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan komen. Sekian, Assalamualaikum.